Walanon pakak menyalak pula dah. Cukai taksiran di Kedah ni naik berganda depa kata. Jadi aku pun pilah survey. Pi duk tengok, pi permang, aku tengok siapa yang duk cakap pasal kenaikan cukai taksiran ni. Rupa-rupanya ada pimpinan DAP yang lambung isu ni. Dari pemerhatian yang aku tengok, geng-geng pemilik harta yang bernilai tinggi sahaja yang duk menyalak. Terkejut ni. Geng-geng yang ada nilai harta marhai ni tak terkesan sangat pun aku tengok. Cuma yang aku heran, pemuja-pemuja Dapiq Harbi ni, mereka tak perasan ke yang kat Penang tu naik sampai 200% cukai taksiran. Hak tu mereka tak mau menyalak pula. Mai tang Kedah, mai tang negeri SG4, hampa salak kau-kau. Kena kat negeri Topekong hampa, senyap. Kalau kita fikir pun, memang patutlah dalam misi nak mencapai the greater Kedah, kena ada keseimbangan. Hak geng-geng yang ada harta bernilai tinggi tu, kalau kena kenaikan cukai pun, mereka boleh bayar. Jadi, bolehlah pengagihan kekayaan tu dibuat secara adil. Nak capai kemajuan ni, mana ada free way. Yang aku heran ni, geng T20 tak dengar sangat pun menyalak. Yang geng-geng K9 yang berstatus B40, B60 ni duk menyalak sakan sangat. Kali terakhir kenaikan cukai taksiran bawah embas Majlis Bandaraya Al-Ustaz ni adalah pada tahun 1983 dulu. Ada majlis-majlis perbandaran yang lain yang tertangguh 35 tahun, 40 tahun tak naik-naik. Kalau ikut undang-undang, geng, PBT ni boleh revise dia punya cukai setiap 5 tahun sekali. Walaupun begitu, geng, kita semua boleh nyatakan, boleh hantar bantahan ni dekat embas sebelum 5 hari bulan November nanti. Jadi kalau betul-betul nak bantah, boleh kemukakan sebelum 5 hari bulan nanti, geng. Rupanya daripada tahun 1983 dulu embas naikkan cukai sampai sekarang ni, kos operasi embas tu sendiri setiap tahun memang di bawah keadaan rugi. Kena top up sedia-sedia, geng, sebab tak revise balik cukai. Jadi, geng, biar kita tahu fakta sebenar, jangan termakan dengan dakyah walanon. Lagipun, cukai pintu bukan kita bayar tiap-tiap hari. Cukai pintu ni setahun sekali ya. Mana sama cukai SST yang kita kena hadap setiap hari tu. Faham dah tu?